Dekat office aku pakai mouse yang macam ni. Benda boleh menyampah pakai device elektronik adalah, so aku pakai je bateri yang macam ni kan. Sekali beli dalam satu bekas ni dia ada 4 biji. Jom kita cerita pasal bateri dia pula. Bateri AA ni 1.5 volt, 2600 mAh dan juga 1200 kali. Dah 2026. Type C ni kalau nak cas barang senang. Sebab apa? Bersepah-sepah hampir semua orang ada kabel Type C kan. Menang dia bagi aku sebab benda ni boleh cas banyak kali. Macam dia claim sampai 1200 kali. Dia best sebab dari sudut preparation lah. Tak adalah kau macam nak kena standby 40 biji bateri dekat dalam laci kau. So dalam 2-3 biji pun cukup untuk pakai sendiri. Benda habis boleh cas, benda habis boleh cas kan. Bateri macam ni boleh ke kalau nak pakai dekat lampu camping, headlamp? Aku dah pernah kena lah. Kau pakai dekat device aku pakai dekat device headlamp. Jauh benda tu boleh pakai dalam 15 minit je. Lepas tu kena off 10 minit dia akan mati sendiri. Kemudian kau boleh pakai balik 15 minit, lepas tu dia mati balik. Tak tahu apa pasal. Kabel ni boleh dapat sekali babe. Satu USB-A, 2 USB-C output. Jadi kau boleh charge 2 bateri sekali jalan. Dia akan blinking hijau tu, yang tu masuk tengah charging. Nanti bila dia dah full, dia akan terus hijau sahaja. So bagi korang macam ni, barang okey tak okey? Okey tak okey, letakkan agak komen tidur jap.